Okey, yang satu tu nak pergi buang padi dah. Okey, yang satu tu nak pergi buang padi dah. Dia ada penotong dah tu. Dia nak pergi buang padi dah yang tu. Okey, yang tu dia nak pergi buang padi dah. Tu dia buka dia punya corong, dia nak buang padi dah. Dia mungkin dia penotong dah, dia tak mau bagi berat-berat. Kalau berat sangat lagi sangkut bawah perut. Dia sangkut bawah perut mesin padi tu lah. Baik dia pergi buang dulu ataupun dia penotong dah lah. Okey, belah nu lah. Mungkin dia nak kutip belah nu pula. Belah sana tu. Belah ni ada lagi lah. Belah ni ada lagi. Mai tu mai ujung belah ni ada lagi. Ujung belah ni. Tak tahu lah dia nak ambil ke tak. Kalau dia tak ambil, biar macam tu lah. Kalau dia ambil, boleh potong padi bagi ambil lah. Dia risiko lah. Risiko kalau pergi ambil juga mungkin boleh jadi lekat, mungkin tak lekat. Mungkin boleh lekat, tak lekat. Ada dua tu lah. Kalau tak ambil pun biar macam tu lah. Kalau ambil, bagus lah kan. Tapi tak tahu lah. Bergantung pada driver, bergantung kepada keadaan juga. Kalau lekat pun mudah tarik. Dia tak terus sangat tarik. Okey, mesin padi dia dah buang padi dah. 3 biji nak buang padi. Rasanya tak lekat dah. Sebab tadi waktu saya sampai memang lekat. Tak sempat nak rakaman lah. Tak sempat nak buat rakaman video. Sebab dia tarik sikit je lekat. Tak lekat teruk lah, lekat sikit je. Lepas tu mereka dah perhabis-perhabis. Tu ada lagi sikit lah tengah hujung tu. Lepas tu dengan hujung belakang tu. Lepas tu ada lagi. Lekat sikit lah. Lepas tu yang 3 biji ni mereka buang dulu padi. Lori padi pun boleh duduk tunggu standby siap dah. Tak apa dah, rasa tak lekat dah mesin padi ni. Dia walaupun dia lekat, dia mudah tarik. Sebab dia ringan, dia kecil. Jadi mudah tarik lah. Sebab dia memang mudah lekat. Sebab dia sangkut perut bawah mesin.